Samad masih manis seperti dahulu lagi. Ya, kalau dulu saya kenal dulu ya, berapa tahun ya yang lalu, sudah hampir 10 tahun. Ya, masih seperti itu juga, tidak ada perubahan. Ya, timbalan pengarah polis vocational Saudara Abdul Samad. Pengarah Najah Surhayati. Pantun sikit lah. Nak pantun banyak ni, nak kena berkarya pula kan. Okay. Sungguh cantik bunga kenanga, manis sekali disanggul si dara. Kami alu-alukan kehadiran semua. Ada kekurangan tu, mohon maaf juga kami. Team building bagi pesara-pesara di polis vocational. Saya telah mendapat respon yang baik tentang projek saya itu. Selain itu, bagi kawan-kawan saya, rakan-rakan saya yang lain, dia ada perakaunan, iaitu sistem nak mengurus kewangan. Kemudian ada ekonomi pun ada, pentadbiran pejabat. So kita beri peralatan daripada Exxon. So Exxon akan bantu KB dengan menolong dari segi pemasaran. So kita memasarkan produk spesifikasi yang standard. Ini adalah yang apa yang kami belajar di sini. So ini adalah hasil pada projek kami. So projek ini adalah berdasarkan daripada smart home, iaitu IoT lah, Internet of Things. Di rumah kita masih menggunakan manual, iaitu menggunakan Swiss kan.